Macam mana nak daftar stamp? Okey, ini adalah berkaitan dengan untuk anda stamp duty untuk dokumen-dokumen yang perlu anda sahkan sebelum anda lapor diri dekat institusi yang anda dapat tawaran. So, kepada anda yang melihat video ini, tolong save video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda, dan tolong pada mereka yang melihat video ini, tolong komen dekat ruangan komen yang dah buat stamp duty. Mana tahu anda punya komen itu dapat membantu mereka dengan lebih mudah dan cepat. So, untuk maklumat anda, ada dua cara untuk anda buat stamp duty. Yang pertama, anda boleh pergi ke LHDN untuk stamp duty anda punya documentation. Yang kedua, anda pergi online. Untuk macam mana untuk pergi online? Anda pergi dekat bahagian Stamp Assessment and Payment System secara online sahaja. So, apa yang anda buat adalah anda kena login, anda kena daftar masuk dahulu, dan apabila anda daftar masuk, nanti anda boleh buat stamp duty. Okay, bila anda dah daftar masuk, anda pergi dekat bahagian individu. Okey, selepas itu anda pergi kat borang permohonan, iaitu dekat bahagian ni, anda pergi dekat penjentaman. Dan lepas tu anda isilah maklumat-maklumat untuk anda selesaikan stamp duty anda. So, semoga video ini dapat membantu anda untuk stamp duty anda punya dokumen, dan insyaAllah sekiranya anda masih lagi tak ada clear, anda boleh hubungi LHDN ataupun pegawai institusi yang tawarkan program kepada anda untuk pengesahan lebih lanjut. Semoga berjaya.